Petaling Jaya, hanya air mata yang keluar. Ini sebelum naik bas malam kejadian. Itu antara perkongsian abang kepada Allahyarham Nur Ayuni, 21, salah seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, yang maut dalam kemalangan bas di Jalan Raya Timur Barat, JRTB, berhampiran Tasik Banding, Gerik, Perak pada Isnin lalu. Lelaki itu berkata, momen pada malam sebelum kejadian itu adalah kenangan yang tidak akan dilupakan dirinya. Ini kenangan aku tak akan lupakan, Dik. Abang buat kejutan hari jadi, kamu buat aku kejutan tak terkata, katanya yang menggunakan profil @FaizBesut di media sosial. Menerusi hantaran video berdurasi 15 saat itu, jelas memaparkan Nur Ayuni tersenyum gembira ketika menerima kejutan kek hari lahir sehingga meruntun hati orang ramai. Malah, kecantikan yang dimiliki Nur Ayuni turut menjadi sorotan netizen yang tidak putus-putus memuji anugerah dimiliki Allahyarham itu.